Assalamualaikum, nama saya Nur Nazira binti Muhammad Saad. Assalamualaikum, saya Nur Amina binti Ami Hamzah. Assalamualaikum, nama saya Awati binti Muhammad Isa. Okey, kami akan demo kami punya projek. Okey, nama projek kami adalah DC Motor Speed Control System. Kami menggunakan motor N20 DC gear motor. Lepas tu kami menggunakan power supply 12 volt. Dan kami juga sertakan secara sistem kami berfungsi. So boleh di scan. Okey, ni kami sertakan cara kami punya projek berfungsi. Okey, ni kami punya program. Okey, kami punya motor ni kami menggunakan encoder untuk kontrol kami punya sistem ni. Ni adalah untuk ubah parameter PID. Lepas tu sistem kami ni juga boleh bergerak dalam clockwise dan counter clockwise. Okey, inilah untuk tukar direction daripada clockwise ke counter clockwise. Lepas tu kami punya sistem ni, kalau nak tukar kepada counter clockwise, kami perlu tukar set point ni kepada jadi negatif. Bila saya meneruskan penerangan saya akan memperkenalkan maksud warna yang ada dalam graf kami ni. Warna biru ni adalah RPM. RPM ni maksudnya dia punya speed motor. Lepas tu warna hijau ni adalah set point yang akan dicapai oleh motor. Lepas tu PWM ni adalah output PID. Okey, ni adalah RPM. RPM ni dah tersampai ke set point yang ditetapkan ni, itu 150. Bila dah sampai ni, dah akan stabil kami punya sistem ni. PWM ni kenapa dia bawah? Sebabnya bila motor dah stabil, dia tak perlu bagi kuasa yang penuh untuk pergerakan motor tu. So dia akan rendah daripada set point. Okey, ni kami tengah nak tukar direction dia kepada counter clockwise. Kena buat negatif daripada ni kepada set point ni. Okey, ni kalau graf apabila kami tukar direction ke counter clockwise. Ni dah sampai set point negatif 150. Kalau sampai ni maksudnya kami sistem ni tengah stabil lah. Kalau tak contoh kalau tak stabil, dia punya RPM ni dia turun ke bawah lagi. Maksudnya macam 160, 170 macam tu. Okey, ni kami dah naik ke KP 1.0, KI kami turunkan 0.3 dan KD kami naikkan 0.1. Tengok dia punya graf RPM dia cepat sampai ke set point. Okey, ni tengok sistem ni dah sampai ke set point 150. Ni RPM dah sampai ke set point. Maksudnya sekarang sistem kami dah stabil lah, tengok. Okey, ni kita dah tengok pula apa yang akan berlaku bila parameter PID kita turunkan. KV kita turunkan pada 0.3, KI kita turunkan pada 0.2, KD kita turunkan kepada 0.05. Tengok dia punya ni, dia punya RPM ni lambat naik ke set point. Lepas tu dia punya alunan ni pun macam dia tak berapa elok lah orang kata ni.
tentang KP dalam projek kami. Okey, KP dalam projek kami ni adalah dia memberi kuasa untuk motor capai target set point ni. Lepas tu bila motor dia nak sampai target ni, dia akan kurangkan kuasa dia supaya motor tak RPM ni tak overshoot naik ke atas. So bila KP rendah, kelaju motor untuk sampai ke set point tu lambat. Okay, ni contoh kalau KP rendah. Sekarang ni KP 0.2. Kita akan tengok pergerakan graf ni macam mana. Tengok dia punya graf KP nak sampai ke set point ni dia ambil masa yang lama. Okay, ni contoh kalau KP 1.5. Tengok dia punya graf laju untuk sampai ke set point. Steady state error. Apabila nilai I berkurang, ia akan lambat membetulkan error. Kat sini kami dah setkan nilai KI 0.1. Jadi steady state error berlaku. Tapi RPM tak sampai set point sebenarnya. Untuk nilai KI yang besar pula, sistem cepat betulkan kesilapan kecil. Jadi kat sini graf RPM naik, kemudian beralur kecil-kecil di sekitar set point. Boleh jadi semakin besar jika terlalu tinggi. Hari ni saya nak bintang tentang KD. Okey, KD bila KD ni ditambah, dia akan kurangkan overshoot dan ayunan. Sistem jadi lebih stabil dan tenang. Okey, kat graf ni dia tunjuk mungkin nampak lah RPM ni dia naik turun, dan RPM ni naik dan stabil lebih cepat tanpa banyak ayunan.